Itu untuk menjawab orang, terutamanya yang sibuk duk tanya, ini akan merosakkan parti. Sebab itu marilah kita berdamai. Damai apa korang yang goncang dulu? Sebelum ini tak ada apa pun, tak ada kenyataan, tak ada bising apa pun. Semua orang duk tumpu buat kerja, bersaing sama sendiri. Tapi tiba-tiba bila saya memilih untuk menjawab terus di luar, tiba-tiba marilah kita berdamai. Oh, kau tikam aku lepas tu kau minta damai ya? Mana boleh macam itu, saudara-saudari? Tak boleh. Kerana kita diajar untuk berkata benar. Kita diajar untuk berani kerana benar. Kita juga diajar untuk bercakap bagi suara yang lemah kalau mereka benar. Dan itulah yang kita buat sekarang. Sangatlah jelas kepada parti dan juga kepada orang ramai yang menonton di luar. Sangatlah jelas bahawa ini sebenarnya tindakan berani mati dalam politik. Ini namanya kamikaze. Sebab itu ada orang daripada parti-parti lain duk tanya saya, kau ni gila ke? Kau ni nak masuk penjara ke? Tak ada lah. Tapi pandangan saya itu adab dalam parti. Dan adab dalam parti itu adalah nyawa dan roh kita selama ini. Parti ini kekal tetap ada walaupun menang kalah ditekan di penjara kerana kita ada roh itu. Roh perjuangan kita yang menetapkan jangan takut, lawan tetap lawan, bercakap benar, jangan bimbang tentang kedudukan. Kita selalu diulit kalau bimbang tentang risiko. Jangan bicara soal perjuangan. Takkan bila jadi kerajaan tiba-tiba semua jadi penakut. Baik. Kemudian ada lagi yang serang saya. Terkini ini dia serang pasal... Memang betul, saya telah menulis kepada Datuk Seri Presiden bahawa saya tidak berhajat untuk memenuhi jemputan merasmikan Kongres AMK dan Wanita. Oh, dia bisa. Yang bocorkan ni pun sumber parti juga. Aku tulis surat kepada 3 orang saja. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, salinan dia kepada Setiausaha Agong. 2 orang je. Ini siapa yang bocorkan ni? Macam mana boleh bocor ni? Surat itu surat sulit. Bukan saja bocor mengenai berita, surat itu keluar terus lagi. Sama dulu tahun 2019, saya menulis Februari 2019, saya menulis kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhati-hati dengan watak-watak yang ada di sekeliling kita. Ada yang kartel, ada yang gelap. Faham? Berbahaya saya sebut. Kalau jadi apa-apa, parti ini berbahaya. Surat itu sulit kepada Datuk Seri Anwar, tapi akhirnya dia viralkan semua. Yalah, baguslah orang tahu kan. Tapi surat yang kepada Kongres AMK ni saya hantar kepada dua orang je, kepada Datuk Seri Anwar, Presiden, salinan kepada Setiausaha Agong. Bocor. Jadi dia gunakan itu. Dia kata ini merajuk lah, emosional lah, tak profesional lah. Dia bukan soal bocor. Saya memang tunggu bola tanggung. Kita ada adab dan hierarki dalam parti. Memang betul adab dan hierarki. Tradisi kita dalam parti ialah timbalan Presiden merasmikan Kongres AMK dan Wanita. Memang betul. Tapi adab dalam parti, hierarki dalam parti ialah melancarkan jentera pilihan raya, sesuatu yang sepenting seperti pilihan raya negeri Sabah. Itu adalah adabnya dilakukan oleh timbalan Presiden yang juga pengarah pilihan raya. Ada adab je. Sedangkan kita dah umumkan bahawa kita akan ada jelajah Hiruk di Sabah pada hari Sabtu dah. Aku dah lupa hari ni hari apa. Hari Ahad semalam lah, hari Sabtu dah. Hari Sabtu semalam.
Kita dah tetapkan 2,5, semua orang dah tahu dah. Masa itu tak ada cerita pun tentang nak lancar jentera pilihan raya. Izzah pada ketika itu mengikut maklumat akan pergi berkempen di Sabah 19 hari bulan. 19 hari bulan lagi apa? Esok. Tak ada perbincangan dalam biro politik, tak ada perbincangan di MPP, tak ada apa-apa. Tiba-tiba keluar poster dan sebagainya menyatakan tiba-tiba Izzah dan Amir akan melancarkan. Pada hari yang sama, masa yang sama, saudara-saudari. Saya tak kisahlah. Engkau nak pikul sangat, silalah. Saya tak ada masalah. Macam Wong Chen kata dulu, saya daripada gemuk, kurus, gemuk. InsyaAllah saya kurus balik lah lepas ni. Saya tak ada masalah yang itu. Tetapi, kenapa kita tidak berpandukan adab sehingga dia menyusahkan cabang-cabang dan pimpinan di bawah? Kenapa kita meletakkan mereka dalam serba salah? Bila benda ni berlaku, dia dah memang akan datang, dia memang ingat bahawa okey, ini peluang untuk kita dengar semua. Kali ini pilihan untuk kita dengar hiruk daripada saudara Rafizi, nanti hari 19 nanti saudari Izzah. Tiba-tiba dalam 1-2 hari terpaksa kerahkan semua, buat semua untuk konon lancar jentera pilihan raya, tetapi langsung tidak mengikut adab dan hierarki yang baik. Saya selalu sebut bahawa kita sebagai pemimpin dan parti politik ini mesti konsisten. Tak boleh orang lain buat salah, kita buat betul. Tak boleh kalau pembangkang kata macam ini, kita masa kita pembangkang boleh, sekarang kita jadi kerajaan bertukar. Kita kena konsisten. Kalau semua kita nak ikut adab dan hierarki seperti sepatutnya, ikut semua. Kalau kamu tak nak ikut, dan jangan ikut. Tak payah ikut. Kalau dah langgar macam itu, kalau saya ni memang dah tak sabar-sabar sangat dah nak dapat timbalan presiden baru, tak apalah. Teruskanlah. Bagilah Amiruddin Syari ke nak lancarkan, bagi Izzah ke, lancarlah, tak ada masalah. Jadi sebab itu saya memilih, bila saya dapat tahu itu saya tulis surat. Ini telah melanggar adab dan hierarki. Dia bukan soal batang tubuh saya. Katakanlah satu hari nanti Nurul Izzah jadi timbalan presiden, dan perkara yang sama dilakukan kepada Nurul Izzah, pun tak kena, saudara-saudari. Tak boleh. Sebab itu kita kena jaga adab dan juga hierarki dalam disiplin parti. Dan kalau hanya kerana pemilihan kali ini nak campak semua, nak buang semua amalan kita, dan silakanlah. Saya tak nak halang. Senang, aman dan damai kita. Dan nak damai sangat, silalah. Pergilah. Bagilah, pilihlah siapa-siapa. Saya memang dah buat keputusan, saya tidak akan pergi kerana kita diajar dalam parti ini, kalau ada benda yang tak betul, kita rasa tak betul, kita kena bersuara, saudara-saudari. Jangan kita normalisasikan, jangan kita biasakan melanggar tata cara ikut kehendak dan keperluan kita masa itu. Benda yang tak kena sepanjang masa. Dan bila tak kena, kita kena bersuara. Lepas itu, soal tindakan ke, soal kesan dia, itu pandai-pandai engkau lah kan. Itu kita terpaksalah tanggung. Baik, saya nak sentuh sikit tentang Perak ni. Perak. Perak ni memainkan peranan yang penting mencatur dalam pemilihan kali ini. Ada tokoh-tokoh besar yang muda daripada Perak yang sibuk mencatur. Saudara-saudari tahu, saya tak payah sebut nama. Kan? Pandai-pandailah korang catur sana, catur sini. Jadi, saya ditanya berkali-kali, ini kalau hebat sangat ini, kenapa tidak ada orang yang mencabar Kamil sebagai ketua AMK? Sebab kami beradab, saudara-saudari. Ada sebab dia. Sebab daripada awal,
Datuk Seri Anwar kata sebaiknya janganlah ada pertandingan di peringkat yang atas. Jadi ada budak-budak kita yang dalam AMK semua datang tanya nasihat saya. Kita orang nak lawan sebab kita gini-gini. Saya kata Presiden dah nasihat. Kita hormatlah. Kamil pun setiausaha politik Presiden. Jadi bagilah peluang dekat dia supaya boleh tumpu. Sebab itu kalau tengok Arsyad hanya bertanding di timbalan Ketua AMK. Bukan tak berani, saudara-saudari. Ini kumpulan berani mati. Ini kamikaze ni. Dia bukan peduli menang kalah pun. Ini kumpulan berani mati. Jadi dia bukan soal menang kalah lawan kami, tapi sebagai menghormati nasihat Presiden. Nasihat Presiden yang satu lagi apa dia? Timbalan Presiden jangan bertanding, jangan ada pertandingan. Sebab itu saudara-saudari tengok, saya tak bagi komen langsung tentang pemilihan pasal timbalan Presiden. Pasal jawatan saya sendiri, selain bila wartawan tanya saya, adakah saya akan bertanding, saya kata saya incumbent. Kenalah saya bertanding. Kalau saya tak bertanding, nanti akan bagi gambaran yang bukan-bukan. Itu saja. Tapi saya tak turun ke bawah, saya tak kempen dan sebagainya. Kerana nasihat Presiden ialah kurangkan pertandingan di peringkat atas supaya suhunya itu tidak panas sangat. Kita hormat, yang satu lagi tak hormat, saudara-saudari. Tapi dalam parti ini kau hormat ikut adab macam mana, kau kena lanyak. Kita juga yang kena lanyak. Dia orang tanya, kata ini semua salah YB Roziah. Sebab YB Roziah juga yang nak bertanding ketua wanita. Saya ada perjumpaan yang panjang dengan YB Roziah. Mula saya minta YB Roziah pergi jumpa Presiden. Nyatakan hasrat. Tak ada halangan. Kemudian YB Roziah datang balik jumpa saya nasihat benda yang sama. Fikir betul-betul, niat itu nak bertanding mesti betul apa niatnya. Kak Oji kata, kerana di bawah ini, pandangan daripada wanita-wanita, memang ada suara yang besar ingin melihat perubahan kepimpinan wanita kita. Dan daripada pengalaman saya jumpa wanita, ada yang saya dalam kerja saya 2 tahun lagi saya, bukan sebab saya rapat dengan YB Roziah. Pengalaman saya sendiri tahu bahawa perkara itu betul. Ada perkara yang pimpinan wanita akar umbi kita yang bergelumang di bawah ini yang merasakan kita ni makin jauh daripada asal usul kita dalam wanita keadilan. Kita lebih berlega di kawasan yang mewah, yang senang. Orang itu kena chop label sana sini. Dia tidak merangkum semua. Orang pimpinan dekat bawah ni takut kalau salah kena mak nanti kena kerat. Jadi saya faham perkara itu. Saya minta YB Roziah balik solat. Ada kucing kat sini. Bukan kucing saya, dia tak ikut. Mana tahu kucing saya ada 19 ekor, kok dia ikut saya ceramah hari ni. Dulu cerita pasal kucing dan ceramah. Saya kahwin tahun 2011. 2009-2010 tu saya duduk pergi ceramah. Pasangan hidup saya hanyalah seekor kucing. Sebelum saya kahwin. Jadi ada masanya memang saya bawa kucing pergi ceramah. Saya bawa kereta, waktu tu saya driver pun tak ada. Bawa kereta, kucing saya duduk kat sebelah. Saya ceramah kat luar, dia duduk dalam kereta. Lama-lama saya kesian kat dia. Sebab kesian kat kucing ni, makin banyak saya ceramah, makin banyak dia duduk ikut saya. Akhirnya saya bagi kucing tu suruh mak ayah saya jaga. Kucing itu mati tahun lepas. Sebab dia matilah, maka saya pun kata okeylah kita boleh ambil kucing yang baru. Ditakdirkan ada kucing jalanan pergi beranak kat depan rumah pula. Daripada 5 ekor, dalam tempoh 6 bulan dia jadi 19 ekor. Baik Balik kepada cerita Kak Oji. Jadi saya minta Kak Oji, itu cerita selingan kucing. Balik kepada cerita Kak Oji. Saya minta Kak Oji untuk balik istikharah, solat dan sebagainya. Akhirnya Kak Oji kata ini bukan soal menang kalah.
ini mesti untuk membawa suara akar umbi wanita di bawah. Kalau menang, alhamdulillah, ada perubahan yang kita boleh buat dari kepimpinan di atas. Kalau tak menang, paling kurang teguran dan cadangan kita dalam kempen kita pada kali ini, harapan kita, pimpinan baru wanita dengar dan ambil kira pandangan daripada bawah ini, kerana niat kita hanyalah supaya bukan sahaja parti ini wanitanya kuat kerana hebat dengan jawatan, tapi kuat dengan ukhuwah dan kuat dengan jiwa perjuangan, seperti mana generasi pertama wanita yang ada, yang sekarang ini saya ingat hanya Kak Oji saja masih lagi tinggal bersama-sama wanita daripada generasi pertama yang menubuhkan wanita keadilan. Apa yang saya tak cakap lagi ni nah? Vietnam. Aku ingat nak cakap pasal Vietnam, aku nak tunggu kau ingatkan. Tadi saya cakap pasal adab dalam parti kan. Adab dalam parti ini melambangkan kita sebagai sebuah parti kepada rakyat. Amalan yang kita buat dalam parti, yang itulah yang dinilai oleh rakyat di luar. Sebab itu pemilihan ini, kalau kita nak kunci pintu macam mana pun, nak berdamai macam mana pun, rakyat di luar perhatikan cara kita, pembawaan kita, hujah kita. Cara kita berkempen itu adalah sangat penting untuk kita meyakinkan rakyat di luar bahawa kita tetap bersama-sama dengan rakyat seperti sebelum ini, walaupun kita dah ada kuasa. Sebab itu saya tegur, orang marahlah pimpinan AMK. Marah kerana menyerang ketua AMK. Kita orang dulu pernah jadi kepimpinan pemuda keadilan. Apa yang orang tak serang, luar dalam semua kena. Kita ambil, kita dengar, ada yang kita setuju, ada yang kita tak setuju. Tapi kita dengar. Sebab itu saya kata amalan contohnya bermewah-mewah. Orang nampak. Amalan yang memberi gambaran kepada rakyat di luar bahawa kita menghidupkan budaya ampu dan bodek. Orang nampak. Dan soal nepotisme, bukannya semata-mata soal nepotisme tu kerana orang tahu apabila Presiden Perdana Menteri dan anaknya Timbalan Perdana Menteri itu akan membuka pintu kepada ampu dan bodek. Sebab itu orang tak suka nepotisme ni. Kita konak kok macam mana pun, maksudnya budaya dalam parti kita, orang rasa kalaulah saya tak suka dan kurang setuju dengan Nurul Izzah pun, saya kena juga cium tangan kerana ayahnya Perdana Menteri. Orang lain tak berani sebutlah, aku sebut terus. Itu sebabnya kenapa di mana-mana dalam masyarakat mana pun, bila orang nampak anak beranak, orang akan mula rasa sebaiknya dihindarilah, janganlah. Kerana itu akan mengubah persepsi rakyat. Yang saya lagi bimbang ialah kita sekarang ini sedang diperhatikan oleh rakyat seolah-olah, bukan seolah-olah lah, ada beberapa perkara yang cara kita berkempen itu sama macam cara yang kita marah dulu, masa kita lawan UMNO dulu. Sama. Yang soal makan, minum semua ni, saya tak payah ulas lah. Soal nampak bermewah, saya tak payah ulas. Soal menyusun dan menggunakan media rasmi untuk hentam orang tertentu, saya tak payah ulas, saudara-saudari tahu. Yang saya belum ulas ialah Vietnam. Kita ada cawangan baru, Parti Keadilan Rakyat di Vietnam. Saya dah perasan lama, beberapa bulan sebenarnya, bahawa dalam gerak kerja komunikasi sebelah kita ni, ada bibit-bibit mengulangi kesilapan yang dibuat semasa Datuk Seri Najib dahulu. Menggunakan bots. Bots ni ialah robot lah, robot. Maksudnya dia nak menaikkan likes.
Sebenarnya orang yang like tu 1,000 je. Tapi dia gunakan bots kalau dulu daripada Pakistan, daripada India, sekarang ini daripada Vietnam. Saya dah perasan beberapa bulan sebenarnya. Macam mana saya perasan? Kerana kerja saya ni menganalisa data. Yang itu yang saya betul-betul disiplin yang saya buat. Menganalisa data ni bukan semata-mata daripada kaji selidik sokongan pengundi. Dia juga melibatkan kaji selidik di media sosial. Macam mana media sosial, sambutan dan sebagainya. Jadi memang saya ada satu pasukan yang menyemak semua ni. Yang tengok semua. Beberapa bulan yang lepas, kita dah mula perasan, sudah. Ni siapa ni dah mula pakai bots ni? Kalau ada posting-posting kerajaan, ada bots. Cuma saya bersimpati dengan pembangkang yang ada sekarang lah. Dia lambat semak ataupun dia tak faham. Sampai sekarang dia tak cerita lagi, dia tak nampak lagi benda tu. Jadi yang kita ada influencer TikTok yang hebat-hebat ni kan, kau pergi tengok balik kau punya likes tu. Memang ada bots dari ada bots kan. Jadi dia orang ni pun tak cerdik. Kalau ia pun nak pakai bots, janganlah pakai kepada posting Nurul Izzah kan orang pergi semak. Jadi bila orang nampak, kita jadi bahan tertawa negara lah. Kita ada cawangan di Vietnam pula lepas ini. Bila perkara itu mula keluar, pasukan saya memang disemak tiap-tiap hari. Saya nak sebutkan, bots itu pun telah menjangkiti posting saya. Dekat posting aku pun dah ada orang Vietnam suka sekarang ni. Bukan sebab dia nak bantu saya. Saya tahu sebab besar kemungkinan dia tahu saya akan menjawab benda ini. Jadi dia nak tunjukkan, kau pun pakai bots juga. Tak ada. Saya pun tak tahu asal-usul bots ini. Saya nak tegur kepada mereka yang bertanggungjawab. Dan sebab itu saya kata, berhati-hati memilih orang yang masuk parti dan juga membantu kita bila kita menang. Kerana sebahagian mereka ini jugalah yang mengerjakan dan menjadi strategis masa Najib dulu. Sebab itu dia pakai benda yang sama kepada kita sekarang. Dulu dia pakai bots, sekarang dia pakai bots. Saya nak bagi supaya fikirlah betul-betul, rakyat makin cerdik sekarang. Benda yang kita dulu lawan dan tertawakan, bila kita buat sama, sebab itu orang akan rasa macam sangat kecewa. Yang amat berhormat Saudara Amin, saya ingat dah 3 ucapan berturut. Dia orang tua. Tapi rakyat dekat luar, bila dia tengok, saya bagi contoh, ada orang tanya saya, nak habis dah ni, dalam 3-4 minit lagi kita balik. Ada orang tanya saya, ni kenapa YB bercakap berlapik-lapik banyak tersirat ni? Kenapa tak cakap je? Kenapa tak hentam semua? Sebab sebahagian besar daripada kita ini menghabiskan usia dewasa kita untuk parti ini, berjuang daripada mulanya untuk membebaskan saudara Anwar Ibrahim daripada penjara, kemudian berjuang untuk membela Kak Wan, untuk membela Izzah, kemudian berjuang untuk menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita habis 26 tahun daripada kita muda sampai ketua. Ayah saya, kalau saya nak cerita, tak pernah tinggal solat hajat untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mendoakan supaya dia menjadi daripada dulu dibebaskan, kemudian jadi pemimpin yang baik. Bayangkan kalau saya cakap semua. Kita yang memang dalam sepak terjang politik, kita boleh hadam dan kita boleh faham. Tetapi kepada rakyat dekat luar, dia rasa dia tak boleh proses ni semua, saudara-saudari. Sebab itu saya kata, jangan bimbang. Jangan bimbang selepas pemilihan kali ini, habis saja 4-5 hari nanti, kita akan balik kampung ramai-ramai dan balik dengan kehidupan kita ramai-ramai lah. Tak ada masalah. Panggillah kata ini geng yang kalah ke, geng yang tak puas hati, tak apa.
Sebab kita tak pernah masuk parti ini untuk jawatan. Saya tak pernah bercita-cita lah nak jadi menteri ke apa. Saya bercita-cita nak jadi orang kaya je daripada muda lagi. Saya nak jadi orang kaya je. Cash is king. Kan? Jadi, cuma kita nak kena jaga hati nurani ramai anggota kita yang 1 juta itu dan juga orang yang berpuluh tahun menaruh harapan kepada kita. Sebab itu jangan bimbang, dia tak adalah. Ini bukan soal pergolakan macam Azmin dulu. Yang dia nakkan jawatan, dia nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Saya hanya bimbang bagaimana kita nak memastikan kefahaman rakyat itu tentang pergolakan yang berlaku ini tidak sampai merentap jiwa dia. Yang dia rasa berpuluh tahun aku solat hajat. Berpuluh tahun aku berdoa. Berpuluh tahun aku berkhidmat. Ada yang muda-muda tu macam Akmal, Nick, Likang, Kaheng. Habis saja universiti dia tak kenal benda lain saudara-saudari. Dia hanya kenal berjuang untuk parti untuk menaikkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi, saya nak tutup begini kan. Sebab itu, yang pembangkang lah, yang pembangkang ni seronok lah. Ye, diorang bergaduh begini kan. Saudara-saudari, bila saya fikir, ini memang hero ini datang daripada buah kepala saya sendiri. Memang betul. Saya fikir, ini tindakan kamikaze, bunuh diri. Macam apa sebenarnya yang saya nak capai daripada kempen pemilihan parti kali ini? Bukan jawatan, bukan menang, bukan apa-apa. Saya nak satu saja. Kalau saya berjaya menyampaikan ingatan bahawa bila sudah menang itu ujian kuasanya itu adalah besar yang boleh merosakkan mana-mana parti, alhamdulillah saya rasa kempen kita telah berjaya saudara-saudari. Dan kalau tengok kepada respons daripada netizen, daripada rakyat yang rata-rata saya boleh kata lebih 80% bersetuju dengan pandangan kita, saya rasa kita telah menang saudara-saudari. Menang kalah jawatan itu belakang kira. Menyampaikan nasihat itu bukan sahaja kepada PKR yang sedang melalui ujian ini. Hatta kalau satu hari nanti PAS menang, kamu juga akan melalui ujian ini. Orang yang sebelum itu pakai kod, lepas itu dia pakai kopiah. Orang yang sama juga pergi himpit, saudara-saudari. Tokek-tokek. Kalau sebelum itu dia jenis, dia baik dengan 2-3 orang dalam PKR, tokek-tokek itu jugalah yang lepas ini akan pergi himpit pak-pak lebay PAS. Jadi orang PAS, walau macam mana kamu suka sekarang, beringatlah PAS ke PKR, DAP, Amanah, UMNO, parti manapun, bila kamu ada kuasa, memang ujian ini akan sampai. Dan kami yang terpaksa melaluinya sekarang, kita minta Allah bagi kekuatan kepada kita. Apa yang kita kena lalui, kita lalui. Kita tangani dengan baik. Kita hanya berdoa supaya negara ini akan terus diberkati. Bukan sahaja dengan rahmat, rezeki dan lain-lain. Tetapi diberkati agar kepimpinan kita terus dilindungi daripada perkara-perkara buruk yang datang daripada ujian kuasa. Kerana rakyat Malaysia ni baik-baik belaka, malam-malam buta dia datang ceramah macam ini. Jadi, masa pun sepatutnya dah habis. Jadi saya nak ambil kesempatan, ucapan terakhir nanti di Johor saya akan rangkum semua. Jadi kalau ada orang nak bagi bola tanggung, ada 1 hari lagi. Bagi bola tanggung, saya jawab. Bagi bola tanggung, saya jawab. Kalau tak ada bola tanggung, maka saya akan tutup nanti kempen kita ini di Johor. Buat masa sekarang, saya nak ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih dan rasa terhutang budi saya kepada saudara-saudari yang tak pernah lekang datang dan dengar walaupun saudara-saudari tak pernah dapat apa-apa. InsyaAllah kita doakan saudara-saudari dapat pahala dan kebaikan yang hanya Allah boleh tentukan. Jadi, kita nak bakar semangat ni panjang ni, lepas ni kena bakar semangat. Saya jerit reformasi, saudara-saudari sambut. Boleh?
Reformasi. 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 Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan yang paling gemuruh buat calon timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat 2025-2028. Maka dengan berakhirnya ucapan calon timbalan Presiden, belum berakhir lagi, 2 minit. Tadi YB Rafizi kata saya baru habis STPM. Saya nak kata dengan YB sekurang-kurangnya, saya adalah anak muda calon bekas STPM yang berani duduk atas pentas hiruk. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi.